Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hazif Huzaimi bin Syarizal dari BRBT 2. Di hari ini saya akan buat Mac code ataupun kod blok atau cara untuk projek menggunakan Rekabit. Jadi projek yang saya buat ialah Smart Tunnel ataupun Ajib Tunnel, di mana berdasarkan situasi masalah pembaziran tenaga elektrik. Jadi seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang sering berlaku pembaziran tenaga, di mana lampu sentiasa dibuka ataupun lupa ditutup. Jadi ia menyebabkan pembaziran berlaku. Jadi projek ini berdasarkan situasi di terowong mana terowong yang gelap, jadi memerlukan pencahayaan. Bagi mengelakkan pembaziran, projek ini dilakukan di mana lampu tu akan menyala berdasarkan kehadiran objek. Jadi bila objek dideteksi oleh sensor jarak tu, maka lampu tersebut akan menyala. Jadi apabila tiada objek, lampu tersebut akan terpadam. Jadi perkara ini dapat menjimatkan tenaga elektrik. Tanpa melengahkan masa, kita terus masuk ke kod atau cara. Jadi yang pertama sekali, kita mulakan dengan on start ni. Ok, sebenarnya kita pergi ke variable. Kita masukkan set data pin. Kita masuk sini. Baik, seterusnya, jadi kita menggunakan ultrasonic, jadi kita perlu masukkan kod ultrasonic. Jadi kat sini tak ada, kita ke extension dan kita cari ultrasonic. Okay. Cari ultrasonic. Jadi ni Rekabit ultrasonic. Dia klik, dia keluarlah. Di sini Rekabit dan terpilih ultrasonic. Okey. Sini kita masukkan connect ultrasonic distance sensor. Kita masukkan bawah ni. Alright. Sini kita letak P0. Sini P1. Okey. Jadi ini untuk ultrasonic. Seterusnya kita pergi ke pin. Untuk LED dan lain-lain tu. Jadi kita masuk ke digital write pin. Letak bawah ni. Tu sini kita letak P2. Alright. Settle bahagian tu, kita masuk ke forever. First kita letak forever, then kita nak set ultrasonic. Okay, kita masukkan ultrasonic kita. So connect ultrasonic distance sensor. Kita masukkan okay, kita masukkan sini. Sini kita letak P0 and echo at P1. Okay, sebenarnya kita masuk variable pin. Letak digital write pin di sini. Lepas kita set P2 to 1. 1. Alright. Kemudian
kita pergi ke Logic dan kita ambil ini if x tu letak sini. Alright. Satu untuk hidupkan jarak sensor tu kita ke ultrasonic. Jadi kita nak tetapkan jarak, kita ambil ultrasonic distance is less than ni, dan kita masukkan sini. Jadi if tu jika jarak jauh, maka apa-apa-apa kod kita sampai ni. First, kita masukkan 5 cm. Jadi bila jarak 5 cm, kita masuk basic. Kita nak nyalakan LED di reka bit tu, kita letak sini. Bila jarak 5 cm, show LED. Kita letak macam ni. Lepas tu bila dia detect jarak 5 cm, dia tunjuk kat LED microbit macam ni. Kemudian untuk keluarkan suara, kita masukkan muzik. So bila dia detect jarak 5 cm, kita play tone. Jadi bila dia detect, akan bunyi lah. Dia letak sini. Selesai untuk satu LED. Jadi kita guna 5 LED. Jadi kita ulang saja langkah di atas. Jadi macam tadi juga, kita duplicate je, kita masukkan sini, kita tambah dulu, kita tambah naik as if, dan kita masukkan sini. Jadi sini untuk LED yang kedua. Jadi kita tetapkan jarak 10 cm. 10 cm. Kemudian kita masuk digital write pin. Ni untuk LED kita. Jadi bagi LED kedua kita guna P9. Okey. Dan P9 satu, dan kita show LED. Ulang balik seperti langkah di atas. Ini kita buat lagi sikit. Okey, mari kita play tone. Sedikit. Dekat sini, rekod sikit. Alright. Settle untuk LED kedua. Jadi sama saja macam tadi, ulang lagi sampailah 5 LED. Okey. Jadi digital write pin ni dia ikut apa yang kita letak, P berapa yang kita guna. Jadi kita setkan kat sini. Jadi yang ketiga saya guna P12. Sama macam tadi, kita ulang sahaja. Okey, next macam tadi. Lupa, ni kita set 15. Okey. Ni 20. Jadi kita write pin sini. Ini LED terakhir P15. Selesai bahagian LED. Kemudian bila kita dah settle apa semua tu, nanti lepas habis je objek lalu, mesti kita nak dia berhenti kan. Jadi kita pergi ke basic, clear screen. Kita letak sini. Jadi screen di microbit tu akan berhenti lah apabila tiada objek. Kemudian setelah clear screen, tadi kita ada sound. Jadi kita nak clear sound tu pula. Jadi kita ambil stop all sound. Tak power dia. Alright. Lepas tu kita nak lampu tu terpadam apabila tiada lagi objek yang lalu. Jadi
kita ambil balik digital right pin tu yang coding untuk lampu LED tu. Jadi kita tak balik ke semua, duplicate ke 55 LED tersebut. Okay. Alright, jadi kita ikut balik susunan tadi. P2, P9, P12, P12, P16, sini P16, sorry, P16, P12, dan akhir sekali P15. Ok, sini kita letak balik kosong, 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 dan kosong. Jadi inilah kod bagi projek smart tunnel ultrasonic LED, ulangan, dan selesai. Selanjutnya kita lihat, kita akan masuk ke kefungsian produk. Macam mana kod ni, kod atau cara ni memberi arahan kepada projek kita. Alright.